Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami daripada kumpulan 2. Hari ini kami akan membentangkan video berkaitan kemahiran rekreasi aktiviti air kayak. So dalam video ini kami akan menerangkan pengenalan kayak, peralatan, teknik asas, langkah keselamatan serta kepentingan aktiviti berkayak. Kayak ni merupakan salah satu daripada aktiviti rekreasi yang menggunakan bot kecil dan digerakkan menggunakan pendayung ataupun kita panggil pedal. Aktiviti ini boleh dilakukan di sungai, tasik maupun laut dan sering digunakan untuk rekreasi, sukan dan juga aktiviti lasak. Seterusnya, let's go! Terdapat beberapa jenis kayak iaitu recreational kayak, touring kayak, whitewater kayak dan sea kayak. Setiap jenis kayak ini mempunyai fungsi tersendiri bergantung kepada keadaan air dan tujuan penggunaannya. Antara peralatan asas dalam aktiviti berkayak ialah kayak, pendayung ataupun pedal, selain itu jaket keselamatan, bisa keselamatan dan pakaian yang sesuai untuk dalam air. Sebelum melakukan aktiviti berkayak, aspek keselamatan perlu dititik beratkan. Pengguna perlu memakai jaket keselamatan, memeriksa keadaan cuaca, memastikan peralatan berada dalam keadaan yang baik serta melakukan aktiviti di kawasan yang selamat. Seterusnya, cara memegang pedal. Teknik memegang pedal dengan cara yang betul ialah kedua-dua tangan berada pada posisi yang stabil dan seimbang. Hal ini untuk mengawal pergerakan kayak dengan lebih seimbang dan mengurangkan keletihan tangan. Seterusnya, teknik dayungan asas. Antara teknik dayungan asas ialah forward stroke untuk bergerak ke hadapan, reverse stroke untuk bergerak ke belakang, manakala sweep stroke yang digunakan untuk membelokkan kayak. Ketika menaiki kayak, pengguna perlulah memastikan keseimbangan badan bagi mengelakkan kayak terbalik. Selain itu, proses turun dari kayak juga perlu dilakukan secara berhati-hati, terutama di kawasan-kawasan yang licin. Jadi, aktiviti berkayak memberikan pelbagai manfaat seperti meningkatkan kecerdasan fizikal, memberi keyakinan diri, menguatkan otot badan serta memupuk semangat kerjasama dan disiplin. Kesimpulannya, aktiviti berkayak bukan sahaja menyeronokkan tetapi juga memberi manfaat dari segi fizikal dan mental. Namun begitu, aspek keselamatan perlu sentiasa diutamakan bagi memastikan aktiviti dapat dijalankan dengan selamat. Sekian, terima kasih.